Rok. Siapa nak makan teh? Assalamualaikum Kak Yo, abang-abang dia. Hari ni Kak Sali bawa Kak Yo mari tengok cara buat dodo Kak Yo. Tepung tradisi hot petani ni Kak Yo. Ha ni, kita duduk di kampung Dok Rok sini. Ha mari tengok cara dia buat weh lagu mana atik. Ha mari tengok ni sate hot masak dah ni Kak Yo. Jadi mula-mula nak buat ni, ambil sate hot masak dah ni be. Ha ya. Oh, jadi hot ni masak tok mareng lagi lah. Dan kalau kita buat makan tu pagi ni kita tak kena kalut sangat. Tak kena kalut deh. Cepat sikit deh. Buat cepat sikit. Kalau nak buat pasal sate selalu pun boleh. Jadi labur masak lah hot ni deh. Pi masak gitu. Ni masak minyak setengah, masak minyak muda tu lah Kak Yo. Setengah dia buat gula 40 tu ni. Pakai sate masak utuh minyak siap. Lepas tu agak kata nak buat ni gak. Cebok ni gibuh. Hok kawah ni hok jemoh. Hok jemoh ni. Jadi kawah ni hok untuk masak sate deh. Masak sate jadi pecah minyak gitu. Cebok buh dalam nu. Sate hok masak dah jadi mudah sikit Kak Yo. Labur masak deh. Mula-mula ni masuk sate hok masak dah ni. Beras pun kisah diri. Hok ni jemoh ke puluk be ni? Ha ni. Ha ni hok jemoh. Hok jemoh puluk. Hok tani hok puluk masak dah. Supaya lega molek tu ambil beras tu. Hok kisah ni tu. Beras kisah saat ni deh. Berapa cupok tu kisah dia? Kita buat 9 ya. 9 cupok. Ada buat 10 atik, 9 atik tengok kadar ya. Nyo ni hok jadi sate ni 20 teh. Tak siapa 20 teh. Kak ya 20. Tapi kalau tengok nyo hok rasa kasar sikit, kita kurang sikit. Masa halu tu lebih sikit. Besar-besar sikit, kurang sikit. Kalau hak alih tu lebih sikit deh. Oh, tu. Masa musimnya tu Kak Yo. Kalau tengok gini tak tahu kata sate ni deh. Dia masuk jadi pecah minyak naik minyak molek dah. Ya tak apa atas sate dek gini. Deh. Ni, injin mula jalan dah Kak Yo. Ya nak kerja ni. Injin nak kerja dah. Lepas tu kita bubuh dulu dah. Ni, masuk beras kisah tadi. Ni dah jemuh deh. Tu. Kita nak kucah sikit ya, kalau kita tak kucah apabila jadi toko yang masuk tak sekali. Kalau kita hidup. Jadi kisah dengan injing dah pun kena duk main dengan tangan jugalah sikit-sikit deh. Kalau dia jadi toko ni, lepas tu dia tak ada sekali dak lah. Bukanlah mudah Kak Yo. Cara-cara sikit sebanyak ni deh. Ni. Ya kalau hak demo ya ada kok pasal kok nak dia tu letih atau ya biasa wak kok lodo. Supaya nak wak puluk ya tahu ya pakai aru ya tu. Ya tu ya. Dah sepapak gini demo nak wak arwah gapo dah 7 hari orang mati kerana deh. Demo nak wak dodo nak wak koleh ni kena pakai aru lah. Ya kucau-kucau ya dia di sekali. Kena haru Kak Yo nama kaya tidur. Dia tidur payah bangun. Jadi itu semua kita lepas tak apalah. Duk sultan ni pedih mata dah Kak Yo. Buat dengan kayu api lagi ni. Nak royak kata original sungguh ni. Kayu api. Cuma ke ada injing tolong ni lah deh. Jadi tak berat geng deh. Dulu ke masa dulu duk buat dapur sini sute, situ sute 4 orang, 4 dapur. Haru dengan tangan semua. Yalah ni bekas-bekas yo romok habis lah. Bekas romok dulu tu deh. Jadi bedok kerja lain nak pergi lain pada wak dah. Tak. Untuk kerja ni ya deh. Kalau tak haru tokoh habis deh. Ya pasal hak jemuh tu kalau hak pasal puluk tak apa kita lepas gitu. Jadi hak jemuh yang mudah tokoh. Hak jemuh ni dia tak serupa dengan hak ni. Hak jemuh ni mudah ngatuk Kak Yo nak tidur dulu pada orang. Ya payah sikit wak ni. Tak serupa dengan hak lain. Ya duk tuai tak boleh pergi sana, kena tunggu dulu. Kalau kita makan puluk mudah ngatuk dah, tapi hak puluk mudah buat, ya tak tidur Kak Yo. Ya tak tidur tu, kita bobo-bobo tu kita tinggal lagi tak apa. Gitu. Ya ya bekas dek sekali semua tadi kita nak tinggal boleh, ada apa. Lepas tu nak boleh buh gula, nak boleh buh nisai tekah mana? Ya masuk molek tu baru boleh buh. Ya agak kata di pekat licin molek, agak kata masak tu deh. Ni duk ya ditepung lagi ni, duk ya di berah lagi hok ni. Buah pi Kak Yo. Nampak demo duk buat hok atas nu ya buh sate tekah dekat nak sudah.
Hok ni masak tekoh mula-mula buh lagi. Tak suka tu. Hok ni resipi original petani Kak Yo. Bang wangi molek Kak Yo. Oh, bang sate, bang poreh. Ya kalau sate kita masak dulu dia duk bau bakit molek. Kalau kita buh hok sup sate tu ya tak bau. Tak naik bau mana. Lepas ni tengok ni, ya hok kita masak ya tu je mai minyak naik. Hok duk nampak gelegak-gelegak ni minyak sate. Minyak sate ni. Tu bukan air, bukan gapo tu Kak Yo tu. Minyak sate tu. Ni duk nampak ni. Jadi minyak ni dia masak minyak muda lah Kak Yo. Untuk nak buat esok pula ni. Hok hari ni hok masak malam. Kau nak kokok tu hak ni. Habis kita tak boleh buat api banyak. Buat sikit lepas tu, kita tinggal pula. Sungguh kata haru dengan injing pun dah. Kena dah haru juga ni dah. Takut dia hangit dah. Bukan pak dia nak akil belah ni. Kak duk jual nah. Duk tak gendakat lah. Masuk kat mana ni? Rumah Kak duk mana? Nampak di pala. Tu pala tu. Masuk gula dah ni Kak Yo. Bo kata nampak nak masuk, nampak keras sikit deh. Masuk gula. Suka kelo ke bila nyebok be. Dah nyebok. Tak tanya kita pergi beli. Kena suka gini Kak Yo. Nak kecak tak boleh dah. Ni masuk gula. Jadi masuk gula saja dulu deh. Ni saya tak masuk lagi ni. Tengah haru hak ni dulu deh. Kucau uya acu dulu tu bah. Ya. Tak lagi. Ni hak rasa panas deh. Ya. Tu pasal keping-keping gitu. Ni kalau jual ni buat keping besar-besar kan nah. Buat hak lu 30. Hak ni rasa panas Kak Yo. Hak ni hak original puluk. Ni. Ni. Hak puluk hak ni. Hak ni puluk juga, tapi hak ni yo rosak wilicing deh. Tapi hak ni yo masuk letting. Sabit jadi gini. Bo nak buku, bo nak pack tu, yo mai buh lain ni. Okey. Ni masuk ni hak masuk dah be. Tu. Bo masuk ni gari warna gelap. Kalau tadi mari je gau molek sekali, tak apa. Jadi hak saat ni duk haru saja sama tara nak boleh turun gula, nak boleh turun nise tu sejed dah. Deh. Jadi semua nak boleh masak sekawah-kawah ni kok 4 je Kak Yo. Mari siapa tepat dah tak terah berkata Kak Yo ni. Ada dengan hak puluk, hak jemuh. Kalau pak segi toko gini ni hak jemuh. Hak lembek gini hak puluk Kak Yo. Lepas tu hak ni hak rasa panas. Siapa nak makan boleh mari cari Kak Yo deh di kampung Dok Rok deh. Dok Rok sini Kak deh. Kita nak letak nombor telefon sini Kak Yo. TikTok Kak Yo boleh lah. Kalau duk kat kawasan cabai 3 ni kat Jahat, abe yo duk jual nak deh. Boleh pergi cari Kak Yo. Okey, metra. Bang Pak Do. Dia mau panggil Pak Do sini deh. Pak Do. Terah Kak Yo, bismillah. Tengok rasa baiklah. Hak 3. Hendak. Lemak-lemak. Tapi hak ni berpia kita kikir tu ya digelar sikit deh. Moga hak jemuh. Ya tak berilah. Boleh ya. Ni. Kalau hak puluk ya tarik beri gini. Tak. Nup. Kak Yo Wahid rasa mana? Cuba komen tengok. Kalau turut Kak Sali Wahid hak puluk. Deh. Lepas tu terah hak hijau. Ni hak hijau ya di muka kering-kering gini. Tak sampai kering pun Kak. Elok. Agak kering. Muka kering ni. Tu agak kering lah sapi. Bismillah. Ni rasa baik ni pula. Bang wangi-wangi dah. Tapi sedap lakon. Ni tepung tradisi petani Kak Yo. Hak ni hak jemuh. Toko gini deh. Toko ini. Tengok tu. Hak puluk ni. Hak puluk je lembek. Dia tak gadik.
Ya tak kak lah gigi. Apa kalau hok demo nak buat semangat tu, kalau nak potong pun boleh. Ha. Kalau nak wi molek boleh bekah deh. Support bucut. Ya. Ada mana buat anak janguk lah. Ya ada kok. Ni kalau nak jual pun hiri keping-keping gini deh. Pagi jual nak tu hiri sok-sok bet ni. Gigi bet ni. Kita buat gipak. Toko tak pernah tu. Asal pisah saya nak meleh dah. Nak siar dah. Ada mu asal tak kita bahan ambil. Tak sih beli apa kita beli terah. Deh. Ada mak terah boleh deh. Tak sih beli apa. Kecak dulu. Kita gini. Ya tak lekat. Hodok gari miok ni miok sate deh. Yalah dah supaya sate. Deh. Kalau hok pulut yang nak lekat kik ya wasa dia pulut deh. Nak jenis pulut. Ni tak boleh kali dua ni. Yang balah. Nak balas tak boleh dah duduk dekat sokmo ni. Yalah. Kalau hok jemuh tak masuk dengan orang, masing-masing duduk. Ni nampak masuk kali dah ni bedeh. Ya apabila duduk kalinya tak apa. Kita nanti buah api, nanti tunggu masak dulu. Lepas pada harudah 4 je kat yo boleh gini. Ni tengok ni. Masuk molek dah ni. Ni dekat nak boleh hakik dah ni deh. Di bayar pun ada juga dia mau ambil jual. Dia mau jual aku ada nak. Oh, dah nak bayar deh. Ya hari Sabtu dengan hari Selasa. Oh, nak bayar Sabtu dengan hari Selasa. Ya duk ambil. Kuih mana be? Nama duk bagi Kak Ayah orang Bapu. Oh, Kak Ayah orang Bapu deh. Ya duk mari ambil sini jugalah lagi jual bayar tu. Siapa nak makan pakai lagi nak bayar selalu pun boleh. Nak mari cari sini pun boleh Kak Ayah. Ni yang mari ambil sini nak ni, batah ni. Dia bagi nak hari ni. Oh, sina miok molek nak royak kata lemak tak lemak Kak Ayah. Oh. Lepas ni akik boh letting gini be. Akik boleh tinggi ni. Ini supaya nak akik dah ni. Jadi dia berat wasa ngomak tu ya masuk molek dah. Kalau wasa akik dia wasa ceru itu ya tak itu lagi. Lepas ni miok ke ni? Ni buah minyak sikit tak saya ya lekat. Minyak anyu ya juga lah. Kita ingat dulu dengan aku senang lah. Yang kecek bawa kabar. Ada itu tak tahu ke? Tidak tak cek lagi deh? Tak. Dia bunyi sorok Assalamualaikum Kak Yo tu cek selalu dah. Tu bawa ingat. Kita biasa duk tengok juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gadik gitu. Oh ya, kalau tak itu ya. Akik pun neka gini. Itu ya dah sejuk tadi kita nak timbang mudah. Kalau tak buat itu ya lama sejuk. Deh. Kalau boleh bekas dalai boleh bekas dalai ya lama sejuk. Panggil dia ni ya duk kena angin ya dah sejuk sikit. Bila kita buat bos halus tadi. Hak jumah tu ya kena buat hari ni potong esok dulu. Ya sejuk keras dulu. Bau wangi Kak Yo. Bau ngise deh. Jadi abang duk pergi jual di nak diri lah ni. Saya jual nak mana tek? Jaha. Habis gon ni. Dua tu ada lagi. Kalau siapa nak makan hok original gini Kak Yo, boleh lagi cari abang dia deh. Nak capai 3 ni hari ke apa? Hari esok hari. Pagi Ahad deh. Pagi Ahad. Lepas tu hok Jaha? Hari Khamis. Hari Khamis. Nak pagi kau nak petang be? Pagi sampai kelak. Okey. Duk deng-deng lagi ni Kak Yo. Kalau kita akik boleh tengok ni apa kita buat gigi esok apa ni. Kalau nak pergi jual esok boleh bekas ni. Bagi sikit-sikit saja tu. Nak jual hari lain ni. Ni boleh bekas ni tak apa deh. Ni apa kalau kita boleh bekas ni ya esok tak apa lagi. Kalau nak udara sejuk tak boleh buah dalam ni dia lambat. Dia lambat sejuk deh. Pakai ceton plastik gini yang mudah deh. Dia tak lekat. Pluk aduh dah. Tu pakai lokah pluk sudah. Tu dia. Esok okey tengok YouTube tanya kita esok. Sampai ikut ni InsyaAllah deh. Kalau itu kita turut abang dia pergi jual siapa tu. Nak capai 3 ni Kak Yo. Esok ala pukul 8 tu siapa tu. Jadi duk buat hak baru sokmo deh. Tak nak bimbel lah kata hak lama ke nak bangun gitu gini dok deh. Kita buat hari ni kita jual esok. Dodo. Siapa nak makan teh? Nak boleh taruh ni bukan mudah ni. Ni masa 4 je deh. 5 je pada duk main dengan yo. Tak kena pergi kano. Pakai gitulah Kak Yo. Siapa nak makan boleh order deh. Jadi Kak Yo.